Trump membatalkan. Dia kata apa? Oh, kerana perjanjian sedang berjalan, kita sedang berbincang antara Amerika dengan Iran. Tetapi kepala tentera Iran berkata tidak ada perbincangan. Ini Trump ini berbincang dengan diri dia sendiri. Dia berbincang di depan cermin, dia bercakap dengan diri. Saudara-saudari dan kawan-kawan, malam ini cerita daripada Phil nak bercerita tentang peperangan antara Iran dengan Amerika, tentang Iran dengan Israel. Awalnya pada 28 Februari, Trump berkata dalam masa 4 hari semua akan selesai. Setelah kematian Ayatollah, setelah kematian beberapa pemimpin Iran, maka diharapkan, Trump berharap bahawa perang ini. Sekarang perang ini dah masuk 1 bulan. Apa yang telah berlaku ialah Iran telah menutup TUP, Selat Hormuz. Bila Selat Hormuz ditutup, maka satu dunia telah kacau bilau. Kerana apa? Kerana dari Selat Hormuz ini 20 ke 25% minyak dunia ini lalu diteruskan di Selat Hormuz ini, termasuk minyak daripada Petronas yang kita beli ini juga daripada melalui Selat Hormuz. Jadi sekarang ini kita tahulah, telah dirasa di Malaysia ini, telah rasa diesel telah naik, harga minyak telah dikuat. Ini semua ini adalah akibat, musababnya ialah perang yang telah berlaku. Dan kita juga dengar, Trump ni pandai buat lawak. Tiba-tiba dia kata, ada perundingan sedang berlaku. Berunding dengan antara Amerika dengan Iran, perundingan telah berlaku. Tapi esoknya pula Menteri Luar Iran Abbas Araghchi telah berkata tidak ada perundingan apa-apa. We will decide when we want to stop the war. Iran akan membuat keputusan bila dia hendak memberhentikan perang ini, bukan pada Trump. Inilah keadaan sekarang. 2 hari dulu Trump telah memberi amaran 48 jam, 48 hours, kalau Iran tidak membuka Selat Hormuz, maka Amerika akan membom semua loji apa tahu? Loji elektrik, jana kuasa elektrik milik Iran akan dibom. Kemudian tiba-tiba hari Ahad itu tak ada pula. Trump membatalkan. Dia kata apa? Kita batalkan 5 hari. Kerana apa? Kerana perjanjian sedang berjalan, kita sedang berbincang antara Amerika dengan Iran, sedang berbincang untuk mencari jalan pertahanan. Tetapi sekali lagi, kepala tentera Iran berkata tidak ada perbincangan. Tidak ada perbincangan. Ini Trump ini berbincang dengan diri dia sendiri. Dia berbincang di depan cermin, dia bercakap dengan diri. Ini yang sedang berlaku. Tapi di dalam ini telah dikatakan tentera-tentera Amerika sedang dibawa. Apa yang sedang dilakukan oleh Trump ialah membeli masa. Kerana tentera-tentera Amerika sedang naik kapal dan dibawa beribu-ribu untuk datang. Rancangan Trump ialah untuk menawan Pulau Kurd. Ini pulau ialah di mana pusat penapisan minyak Iran nak ditawan oleh Iran. Dalam masa yang sama juga dia nak menawan satu pulau Abu Musa. Pulau Abu Musa ini di dalam lautan Teluk Parsi, dan jikalau dapat dua-dua tempat ini ditahan, maka peperangan apa. Jadi tapi apa yang dikatakan oleh Iran, selamat datang, ahlan wa sahlan, sila bawa tentera itu masuk dan kita akan bertempur. Inilah keadaan sekarang berlaku, bahawasanya peperangan akan bersambung, berterusan, dan keadaan ekonomi kita, keadaan ekonomi dunia sedang dalam kelang kabut. Kerana itu, kita diberitahu bahawa minyak diesel kita telah naik melambung-lambung dalam masa yang sama. Ron 95 kita juga, kalau dulu boleh jadi 300 liter sebulan, dah jatuh kepada 200 liter sebulan. Ini keadaan sekarang. Berapa lama dunia boleh menunggu ini terpulang. Jadi kita tengok, pada hemat saya, perang ini akan berterusan dan ekonomi dunia akan. Dan kita lihat bagaimana Iran telah menggunakan Selat Hormuz sebagai senjata. It is very powerful weapon, dan senjata ini bukan saja mencekik Amerika, bukan saja mencekik Israel, tapi mencekik seluruh dunia ini. Kesakitan daripada penutupan Selat Hormuz ini sedang dirasakan di seluruh dunia. Sekian, terima kasih.